الصبح بدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kelab Taha Universiti Sultan Azami Shah ingin menjemput anda semua untuk menghadiri sebuah program yang dianjurkan oleh Nasihat Sendirian Berhad yang penuh manfaat, iaitu Seminar Rumah Hijrah. Program ini akan diadakan pada 9 Mei 2026, iaitu hari Sabtu bermula seawal jam 6.30 pagi hingga 5.30 petang, bertempat di Dewan Serbaguna Anjung A, Masjid Wilayah Persekutuan. Program ini terbuka kepada semua, khususnya kepada penduduk di sekitar Lembah Kelang, para pelajar sekolah serta pelajar universiti yang ingin menambah ilmu dan memperbaiki diri anda. Sepanjang program ini, pelbagai pengisian menarik telah disusun bermula dengan pendaftaran peserta, bacaan doa serta pengisian kerohanian. Seterusnya, para peserta akan diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran oleh karya Malaysia, iaitu Farhatul Fairuzah, yang pastinya menyentuh hati. Program ini juga menampilkan slot perkongsian ilmu daripada barisan panel yang hebat seperti saudara Idi Ramli, Iman Muda Ashraf, Piu Hafiz dan Piu Amin. Selain itu, turut diadakan slot bersama Ustaz Haryanto Rizal yang akan memberikan pengisian yang penuh inspirasi dan bermanfaat. Program ini juga akan diserikan dengan persembahan nyanyian oleh Bulan Ashraf, dan yang paling menarik adalah di kemuncak penutup program ini akan dimeriahkan dengan persembahan istimewa daripada kumpulan intim yang pasti memberikan pengalaman yang bermakna serta meninggalkan kenangan indah kepada para tetamu. Justeru, kepada anda yang sedang menonton video ini, kami dengan rendah hati ingin menjemput anda untuk bersama-sama hadir dan memeriahkan lagi program ini. Semoga kehadiran anda menjadi satu langkah permulaan ke arah perubahan yang lebih baik.